Untuk pengetahuan rakyat, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, mereka tidak ada ahli majlis, tuan-tuan. Mereka cuma ada ahli jawatan kuasa penasihat kepada bandaraya. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di bawah Datuk Bandarnya duduk terus di bawah Menteri Wilayah. Tidak ada ahli majlis di bawah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Selain itu, di bawah PBT, semua ada ahli-ahli majlis. Ada ahli majlis bandaraya, ada ahli majlis perbandaran, ada ahli majlis daerah. Bergantung kepada tempat masing-masing, tuan-tuan. Saya tunjukkan satu video berlakunya rampasan barang-barang di daerah Timur Laut di Pulau Pinang. Okey, ini 19 Oktober, tuan-tuan. Ini berlaku di Pulau Pinang. Operasi ini berlaku di daerah Timur Laut di Pulau Pinang di bawah Majlis Bandaraya Pulau Pinang. Sepatutnya apa yang perlu diambil tindakan? Sebab apa rakyat, apabila ada saja operasi-operasi yang dijalankan oleh penguat kuasa, rakyat ini sentiasa akan beranggapan bahawa ini adalah wayang, ini adalah sandiwara. Pada sebelah pagi, pihak berkuasa buat serbuan, buat rampasan, dan pada sebelah petang, mereka akan menjalankan perniagaan semula. Kalau penguat kuasa rampas barangan mereka yang diletakkan di atas siar kaki di hadapan kedai, rampas barang, bawa barang pergi, keluarkan saman. Pada sebelah petangnya, barang yang sama akan mereka berniaga semula, letakkan kembali di hadapan siar kaki kedai dan terus menjalankan perniagaan seolah-olah tidak ada apa yang berlaku kepada peniaga-peniaga ini. Sebab itu rakyat bertanggapan, rakyat menuduh dan mengatakan bahawa ini adalah wayang dan sandiwara yang dijalankan oleh pihak berkuasa, tuan-tuan. Memang ini yang berlaku, tuan-tuan. Di permis-permis perniagaan warga-warga asing, kalau di Pulau Pinang, lambakan peniaga-peniaga warga asing yang berniaga dalam sektor peruncitan ini, majoritinya adalah daripada kalangan warga negara Bangladesh ini, tuan-tuan. Warga negara Bangladesh ini, mereka buka perniagaan, jalankan operasi perniagaan, buka kedai-kedai runcit, jual barangan subsidi. Semua mereka guna atas nama rakyat tempatan. Isteri-isteri mereka ini akan mengalibabakan lesen. Isteri-isteri mereka ini akan dipergunakan nama isteri mereka untuk membuka perniagaan. Daftarkan perniagaan. Daftarkan SSM di bawah nama isteri mereka. Mohon lesen daripada PBT atas nama isteri mereka. Mohon lesen subsidi, lesen beras, lesen minyak, lesen gula, lesen tepung. Semua lesen-lesen ini dimohon atas nama isteri-isteri mereka ini. Ini yang sedang berlaku di dalam negara kita. Sampai bila kerajaan nak diperbodohkan? Sampai bila pihak berkuasa nak ditipu? Sampai bila pihak berkuasa boleh buat sandiwara sebegini, tuan-tuan? Ini yang perlu dikaji semula. Peranan ini perlu diambil oleh ahli majlis. Ahli-ahli majlis, khususnya ahli majlis Bandaraya Pulau Pinang, perlu mainkan peranan, perlu ambil peranan yang proaktif. Bukan mereka tak tahu, tuan-tuan. Mereka ini tahu
Malah warga-warga asing yang buka perniagaan, kedai-kedai runcit ini semua tuan-tuan, kawan kepada ahli-ahli majlis ini. Warga-warga Bangladesh ini yang duduk dah lama, mereka ini kawan-kawan kepada ahli-ahli majlis ini semua tuan-tuan. Apa yang saya nak bagi tahu, selagi mana rasuah tidak dibanteras di dalam negara kita, selagi mana rasuah berleluasa di dalam majlis-majlis bandaraya, di dalam PBT ini, selagi itulah perkara-perkara sebegini tidak mampu diselesaikan. Hampa bayangkan, apa peranan PBT? Apa peranan ahli majlis? Ahli majlis perlu melihat secara lapangan. Ini fungsi dan tanggungjawab ahli majlis. Mereka bukan kena masuk pejabat. Mereka tidak ada pejabat di PBT, tuan-tuan. Mereka tidak ada pejabat. Mereka ini dilantik duduk jawatan ahli majlis untuk menjadi semak dan imbang kepada penjawat-penjawat awam. Mereka tidak ada kuasa untuk ambil tindakan. Mereka perlu menggunakan penjawat awam untuk ambil tindakan. Mereka boleh memberikan laporan. Mereka boleh berikan aduan kepada PBT untuk ambil tindakan. Ahli-ahli majlis, mereka tidak perlu punch card, tuan-tuan. Mereka hanya masuk mesyuarat. Mereka buat apa di dalam mesyuarat? Mereka ada pelbagai portfolio di bawah PBT. Ada melibatkan pelesenan, melibatkan pembangunan, melibatkan infra, melibatkan pertanian. Macam-macam portfolio mereka ada, tuan-tuan. Ini ahli-ahli majlis ini, tuan-tuan. Ini portfolio yang diletakkan oleh PBT di bawah seorang-seorang ahli majlis. Apa peranan diorang ini, tuan-tuan? Sepatutnya dioranglah perlu kawal apa yang berlaku di lapangan, bagaimana warga asing boleh buka perniagaan, bagaimana warga asing ini bebas menggajikan warga-warga asing di dalam permis, lesen-lesen dimohon atas nama rakyat tempatan, tapi tak ada sekok pun rakyat tempatan di dalam permis-permis peruncitan warga-warga asing. Bagaimana mereka buka kedai, satu kedai dibelah dua, dibahagi tengah, berniaga kedai runcit, berniaga kedai gunting rambut. Ini semua perlu diberi aduan oleh ahli majlis. Kalau rakyat seperti kita yang memberikan aduan kepada PBT, ahli majlis buat peranan apa? Untuk apa di Majlis Bandaraya Pulau Pinang ada 24 ahli majlis yang PBT bayar gaji 1 tahun kepada mereka RM1,728,000 Malaysia. Untuk apa? Kerajaan tempatan ini buang duit kepada 24 ahli majlis di Majlis Bandaraya Pulau Pinang. Kalau mereka ini tidak boleh memberikan peranan, memberikan tanggungjawab, memberikan kerjasama untuk memastikan bandaraya di Pulau Pinang ini bebas daripada penjajahan warga-warga asing yang merompak hak-hak rakyat, yang membuka perniagaan-perniagaan secara haram, yang menggunakan nama-nama isteri dan nama rakyat Malaysia untuk dialibabakan lesen. Untuk apa fungsi ahli majlis ini dilantik? Ini yang berlaku, tuan-tuan. Sebab itu, apabila ada tangkapan, apabila ada tindakan, tutup kedai, sita kedai, rampas barang, selepas itu berniaga balik, tutup kedai, rampas barang, sita kedai, keluarkan saman, selepas itu berniaga balik. Bukankah ini sandiwara-sandiwara? Bukankah ini lakonan-lakonan yang dibuat di dalam bandaraya ini, tuan-tuan? Kenapa boleh jadi kesalahan-kesalahan yang berulang? Sedangkan ahli majlis sentiasa berada di lapangan. Ahli majlis ada portfolio dia. Ada portfolio melibatkan lesen, melibatkan bangunan, melibatkan peparitan, melibatkan jalan, melibatkan kesihatan. Ini cukup banyak, tuan-tuan. Portfolio-portfolio yang ada. Dan masing-masing ahli majlis ada tanggungjawab di dalam portfolio masing-masing. Kenapa mereka ini terus membiarkan warga-warga asing berleluasa memonopoli perniagaan? Ini melibatkan portfolio perlesenan
Ini melibatkan portfolio bangunan, perniagaan, trade. Ini semua tuan-tuan ada ahli majlis. Ahli majlis kena pantau sebab mereka ini dibayar gaji oleh pihak berkuasa tempatan untuk membuat pemantauan, untuk salurkan maklumat di dalam mesyuarat di bawah Majlis Bandaraya. Ini ahli-ahli majlis ada mesyuarat setiap bulan, mesyuarat penuh dengan Datuk Bandar, dengan ketua-ketua jabatan, dengan pengarah-pengarah. Ini mereka boleh salurkan maklumat. Dan ahli majlis ini ada WhatsApp group dengan Datuk Bandar, dengan Exco, dengan ketua-ketua jabatan. Kenapa mereka ini biarkan lambakan warga asing ini bebas menjalankan operasi perniagaan secara haram ini, tuan-tuan? Saya nak serulah kepada kerajaan perpaduan madani ini. Mana-mana tempat yang diambil tindakan oleh pihak berkuasa, sepatutnya ahli majlis kawasan tersebut perlu dikenakan tindakan melibatkan integriti. Ahli majlis ini perlu disiasat. Ahli majlis ini perlu digantung daripada tugas dia orang. Sebab ini boleh meragukan bagaimana ada ahli majlis dalam kawasan tersebut. Ahli majlis tidak salurkan maklumat kepada pihak berkuasa. Apabila berlaku serbuan, ada sahaja kesalahan-kesalahan melibatkan perniagaan yang dilakukan oleh warga-warga asing ini. Dalam masa yang sama, ahli majlis ini terus mengambil gaji dan elang bulan-bulan di Pulau Pinang, di Majlis Bandaraya Pulau Pinang sebanyak RM6,000 sebulan. Adakah ini patut berlaku, tuan-tuan? Lebih baik kerajaan tempatan tidak perlu membayar 1 sen pun kepada ahli majlis. Lebih baik ahli-ahli majlis ini diberhentikan khidmat. Tak perlu pun ada ahli majlis di dalam PBT di Pulau Pinang ini. Kalau peranan ahli-ahli majlis ini langsung tidak membawa sebarang manfaat kepada rakyat.